5 tips mudah untuk kita nak turunkan lemak di perut kita dengan mudah. Yang pertama adalah kurangkan stres dan pastikan rehat dan tidur yang mencukupi dan berkualiti. Stres dan tidur yang tidak cukup adalah punca utama kita mudah untuk naik lemak di kawasan perut kita. Yang kedua, jika anda tidak ada masa bersukan, tak ada masalah. Boleh banyakkan berjalan kaki. Kalau boleh lakukan 10,000 step, itu lebih baik. Yang ketiga adalah minum air yang mencukupi dan cut air manis. Air manis mempunyai kalori yang akan meningkatkan insulin spike, juga menambahkan kalori harian kita, menyebabkan kita susah nak berlakunya kalori defisit dalam pemakanan harian. Yang keempat adalah dengan mengangkat berat atau melakukan latihan bebanan secara konsisten. Ini akan membina otot yang lebih kuat dan mempercepatkan lagi penurunan lemak dalam badan kita. Dan yang kelima, tidak boleh lari daripada makan diet yang sihat, pemakan yang sihat, iaitu makan ikut portion yang betul, makronutrien, fiber, lemak yang sihat, protein dan juga karbohidrat. Pastikan setiap kali kita makan, kita meal yang baik akan bantu untuk kita kenyang lebih lama, pada masa yang sama membantu perhadaman yang lebih baik dan membina otot yang lebih kuat. Dan yang paling penting adalah kita perlu untuk sabar dengan diri kita. Segala proses yang berlaku, dia tidak akan ambil masa seminggu ataupun mungkin sebulan. Paling kurang 3 bulan untuk kita lihat hasil. Okey? Semoga membantu.